Permohonan guru cemerlang ini memberikan impak yang sangat positif kepada diri saya kerana ianya menjadikan saya lebih berdaya saing, memotivasikan saya dan juga menjadikan saya lebih bersemangat dalam mendidik anak-anak murid. Saya telah dibantu dan dibimbing oleh mentor-mentor guru cemerlang ketika membuat permohonan GC. Mereka sangat-sangat membantu dan memberi tunjuk ajar serta berkongsi ilmu. Saya berasa sangat bertuah kerana dapat mengenali rakan-rakan guru cemerlang sedia ada yang selalu menyebarluaskan ilmu yang mereka ada serta menjadi inspirasi yang sangat positif kepada diri saya. Antara faktor yang mendorong saya untuk memohon guru cemerlang adalah untuk menyebarluaskan lagi ilmu yang saya ada kepada rakan-rakan guru. Selain itu, saya juga dapat meningkatkan potensi diri dan kemajuan diri saya. Laluan guru cemerlang juga memberi peluang yang sangat besar untuk saya teruskan aktiviti inovasi, kajian tindakan dan penyelidikan kerana melalui inovasi serta penyelidikan ianya dapat membantu saya menambah baik proses pengajaran dan pembelajaran. Saya selalu berpegang kepada prinsip manjada wajada, siapa berusaha pasti berjaya dan usaha tidak pernah mengkhianati hasilnya.